Okey, so 2 minggu lepas Menteri Kesihatan memberi kita amaran bahawa besar kemungkinan harga ubat akan naik. Dr. G dengan rawatan promo Dr. G yang paling murah di Malaysia dan terbaik di Malaysia, bukan hanya sebab rawatan dia murah, kita guna barang-barang yang paling baik, kita guna ubat-ubat yang paling baik yang kita boleh beli, dan kita juga ada community bariatrik kita yang membantu pesakit dan kita ada staff yang membantu pesakit. So secara keseluruhannya memang servis kita paling baik dengan harga yang paling elok. So bukan hanya barang yang murah sebenarnya. Tetapi harga ubat semakin naik, Dr. G nak tangani macam mana? Dr. G dah ada perbincangan bersama dengan staff Dr. G dan setakat ini kita masih lagi akan menampung kos-kos ubat-ubat yang naik ini dan barang-barang yang naik ini. Namun begitu, saya risau peperangan yang berlaku di Iran akan berterusan dan harga ubat dan harga barang-barang pembedahan kita akan melambung kepada tahap yang kita mungkin tak boleh kontrol. Kalau itu berlaku, kita akan menaikkan harga tetapi bukan secara melulu dan secara banyak, mungkin secara ala kadar. So, kalau anda berminat untuk buat rawatan bariatrik kami, booking cepat. Sebab harga kami masih sama dan kita akan menampung sebarang kerugian sekarang. Tapi masa akan datang bulan Jun, bulan Julai, kami tidak akan tahu. So, booking cepat supaya anda mendapatkan kebaikan daripada Ingat Kurus, Ingat Dr. G.